Assalamualaikum. Pernah tak anda terfikir nak belajar bahasa Melayu sambil menguasai teknologi digital? Uniza ada tawaran menarik untuk anda. Ini adalah program sarjana muda bahasa Melayu kontemporari dengan media interaktif. Program ini direka untuk memperkukuh kemahiran bahasa Melayu sambil mengasah skill dalam media digital. Bayangkan belajar bahasa sambil teroka dunia media interaktif. Menarik kan? Tujuannya supaya graduan kita boleh bersaing dalam industri yang semakin berkembang. Tapi macam mana pula dengan tempoh pengajian? Tempoh pengajian adalah selama 4 tahun. 3 tahun kita belajar di universiti dan 1 tahun lagi kita praktikal atau intern di industri. Jadi, bila habis belajar nanti, bukan sekadar ilmu teori, tapi juga pengalaman sebenar dalam dunia pekerjaan. Antara kursus menarik yang anda akan belajar dalam program ini ialah retorik, pragmatik, semantik, animasi digital, penyuntingan multimedia dan macam-macam lagi. Setiap kursus dirangka untuk melahirkan graduan yang serba boleh dan kreatif. Macam mana pula dengan peluang kerjaya? Bila dah tamat nanti, peluang kerjaya terbuka luas. Boleh jadi editor, wartawan, pereka grafik, penulis kreatif dan banyak lagi. Pendek kata, anda bukan sekadar belajar, tapi bersedia untuk pelbagai bidang. Jadi, kalau anda nak sesuatu yang unik, iaitu gabungan bahasa dan teknologi, program ini mungkin pilihan yang tepat. Untuk info lanjut, ikuti perkembangan sosial media Fakulti Bahasa dan Komunikasi Uniza. Bye!